حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى روح ودينه مع الإسر ولمشايخنا وثم إلى روح الإمام مهاجر الله عيسى وثم إلى روح أستاذ الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وثم إلى وخصوصا إلى روح العلم علامها الإمام أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري الشيخ العالم علامة عبد المالك بن عبد الله بن عبد القهار وصلي فرهم أن الله عند جاته في الجنة يكسر مسوبات ويرفضنا بجاه وينفعنا بهن ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Sambung pada muka surat 10 Kitab Hikam Jawi pada muka surat 10 muka surat 3 muka surat 3 baris yang ke-10 daripada atas ke bawah. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وبعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan barang yang bagi Tuhannya, dan barangnya itu maksudnya dan sifat. Allahumma salli wa sallim Muhammad. Dan barang yang dan sifat bagi Tuhannya daripada sifat ghani. Sifat ghani maksudnya sifat yang terkaya Tuhan, yakni Tuhan itu maha kaya. Tuhan ni ghani, amat kaya. Apa maksud terkaya? Yakni Tuhan tidak berhajat kepada makhluk. Tuhan tidak berkehendak kepada makhluk, malah makhluk yang berkehendak kepada Tuhan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, mu ni amat-amat berkehendak pada Tuhan, mu ni amat-amat berajak pada Tuhan. Jadi kita semua ni berajak pada Tuhan, dan kita amat-amat berajak pada pertolongan Tuhan. Kita sakit, kita berajak pada Tuhan agar Tuhan angkat kesakitan kita. Kita susah, kita berajak pada Tuhan agar Tuhan angkat kesusahan kita. Apa saja yang ada di kita, dan di sifat lemah kita tu, maka kita berhajat kepada Tuhan. Sebab tu kata antumul fuqara. Hei manusia, mu tu fuqara. Maksud fuqara, mu tu berhajat, berkehendak seperti mana fuqara dalam bab fiqh.
Bila sebut orang fakir, orang fuqara dalam bab fiqh, yakni orang yang berkehendak kepada sesuatu yang nak mencukupkan kehidupan dia. Berkehendak pada makan, berkehendak pada nak makan, nak pay anak, nak susu anak, nak duit, berkehendak. Sebab apa dia fakir? Orang fakir ni orang tak ada gapo. Kemasukan dia tu tak ada nak menampun kos sedia hari-hari. Itu panggil fakir. Adapun miskin, bobo cukup. Katalah keperluan dia sehari-hari 100 riyal, masuk pun 100, itu panggil miskin. Adapun fakir dalam kitab fiqh, orang yang berkehendak kepada 100 riyal sehari, tapi hak masuk gaji-gaji dia, termasuk ke dia hanya 70 riyal. Maksudnya dia tu berajak berapa? Berajak kepada 30 riyal lagi untuk nak tapung keperluan dia. Itu bukan orang fakir. Jadi kita ni orang fakir, berajak kepada pertolongan Allah, berajak kepada bantuan Allah. Tapi Tuhan ni Al-Ghani, Tuhan ni terkaya, Tuhan ni teramat-amat kaya, yakni tidak berajak pada makhluk. Dan qawi, dan Tuhan ni amat-amat kuat. Tuhan ni amat-amat kuat. Tilik di kita amat-amat lemah, di Tuhan amat-amat kuat. Tilik di kita amat-amat berajak, dan Tuhan ni tidak berajak. Qadir, yang Tuhan ni amat-amat kuasa. Tuhan ni amat-amat kuasa. Tuhan ni bersifat berkuasa. Kita makhluk ada kehendak, tapi kita tak ada kuasa. Tuhan berkehendak, tapi Tuhan ada kuasa. Kita berkehendak apa? Kita berkehendak nak senang, kita ada kuasa nak senang. Kita berkehendak nak Tuhan bui, nak suruh segar kita, kita tak ada kuasa nak bui segar, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bangun semaya, tak ada kuasa, melainkan Tuhan izin. Kita nak baca Quran, tak ada kuasa, melainkan Tuhan izin. Jadi kita ni tak seruk sangat, lemah sangat. Dan aziz, yani aziz ni izzah, maksudnya kemuliaan. Kita amat-amat lemah, kita amat-amat hina, lawan lemah, lawan hina, gapo mulia? Tuhan ni amat-amat mulia. Tuhan nak ayat kita ni hina tak hina kita. Tuhan tak ciptakan kita daripada air Zamzam dah. Dan Tuhan ciptakan kita daripada ciptaan yang hina. Apa itu maksud hina? Diciptakan kita ni daripada air mani. Tu ada cipta dengan tanahnya. Lepas tu semua cipta dengan air mani belaka. Air mani ni nak rayaknya hina tak hina air mani ni, kalau jatuh latah orang tak putih dak, orang sapu tahu. Kena kain orang basuh kau ada. Jatuh latah Allah sayangnya jatuh air mani dak. Tak ada orang sipeh. Nak sebut dia tu hina. Tapi itulah ciptaan kita. Kita sebagai manusia, itulah ciptaan kita. Kita ni dicipta daripada benda yang hina, sesuatu yang hina. Kita tidak dicipta dengan air Zamzam kau. Dia paling-paling kurang air sungai Kelantan, tak apa dah. Air mineral tak apa dah. Tapi dah. Air mineral boleh buat minum, boleh buat masuk air pahit, boleh buat masuk ni dah. Bahari tak nak guna. Bahari tak boleh buat masuk, bahari tak boleh nak minum, tak boleh. Nak sebut itulah martabat. Tapi walaupun kita diciptakan dengan benda lagu tu, tak ada siut tangan bang lagu, tak ada dak. Kau ada seherana bang hanya lagu dak. Tuhan tak wibau. Nah ayat Tuhan ni muliakan kita dengan inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan muliakan di antara kita ni dia mengikut kadar takwa kita, kadar semaya malam kita, kadar khusyuk kita, kadar ikhlas kita.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan kamalat dan sifat kesempurnaan Tuhan duduk di kita amat-amat tak sempurna, amat-amat kurang. Tuhan lah yang amat-amat sempurna. Tak boleh nak tek sikit habuk apa yang Tuhan beri kepada kita. Walaupun kita nampak benda tu tak comel, walaupun kita rasa aku ni molek segar, sedap lagi aku buat amal, walaupun kita rasa aku ni molek kaya, banyak lagi aku boleh sedekah, tapi Tuhan letak kita tak kaya, Tuhan letak kita tak segar sakit sama, Tuhan letak kita senang. Apa tu? Tuhan kata mu dalam keadaan susah lah banyak ingat aku, mu dalam keadaan tak senang lah banyak ingat aku. Kalau Tuhan, kalau aku boleh senang, teringatlah aku. Kebiasaannya orang ingat Tuhan ni orang susah, orang sakit, sakit berasa nyawa tak sedap, berasa kecek tak putih, dia berasa berak kecing tak lawas, berasa debar sama, hanyut sama. Nak mati ke aku? Tuhan kata hak tu aku nak sebenarnya. Kalau mu segar, mu ingat kau mati. Kalau mau sakit, Allah nak mati ke aku. Jadi Tuhan beri sakit itu, setiap apa yang Tuhan beri tak dapat tidak, Tuhan nak kita semakin comel dengan dia. Biasalah hidup ni dia. Selagi mana kita ni bernama manusia, selagi mana kita di atas dunia ni, kita tak boleh lagi daripada susah. Sebab dunia ni tempat susah, dunia ni tempat jatuh, dunia ni tempat sakit. Jadi alik kita ni apa? Jangan tengok apa yang kita hadapi, jangan tengok sebesar mana permasalah kita, kita tengoklah apa lagi yang kita tak kena dengan Tuhan kita. Nak fikir masalah ni tak lepas. Ada entum semua tak apa, tak ada keluarga, tak ada gapo lagi. Dia kita ada keluarga, dia kita jadi pok, dia kita jadi ketua keluarga. Ada masalah tu, masalah anak demam, hak tu sakit, masalah nak bayar, hak tu bayar, banyak perkara. Jadi kalau masalah kita letak dalam kepala kita, pecah kepala kita. Jadi masalah kita yang sebenarnya kita kena masalah apa? Masalah yang kita letak depan mula-mula, masalah kita dengan Tuhan. Tilik masalah kita dengan Tuhan. Semaya sunat kita lagu mana? Masalah kita yang sebenar ialah masalah kita masih tak sempurna lagi semaya sunat qabliyah ba'diyah. Masalah yang paling besar ialah masalah kita masih tak mampu lagi nak bangun 4 pagi, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi. Duduk sini nasib baik bangun. Jadi moga ada ustaz gerak kita, duduk rumah tak bangun kan tak kita. Jadi itu masalah kita. Selagi mana hidup kita tak selesai masalah dengan Tuhan, tak selesai masalah dengan Tuhan, masalah tak boleh bangun sembahyang malam, masalah nak baca Quran, masalah kita nak selawat 1000 kali saja, masalah kita nak sembahyang solat kafir, selagi mana benda tu tak selesai, maka Tuhan pun tak akan selesai ke masalah-masalah dunia kita. Jadi hidup kita ni berarti apa lagi masalah kita dengan Tuhan? Pasal sosok minta tolong dengan Tuhan. Minta tolong dengan Tuhan, kita tak mampu nak buat benda tu, kita tak mampu nak bangun sembahyang malam, kita tak mampu nak selawat 1000 kali, kita tak mampu nak baca Quran, tak mampu. Minta tolong dengan Tuhan dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fanolah. Apa maksud fano? Maka lenyaplah. Kata muallif kita, dia mu nampak lagu tu, dia mu nampak mu ni tak ada gapo, mu ni hina, ni mu ni berajak, maka lagu tu fano, lenyaplah. Maksud lenyap tu, lenyaplah kemampuan, kehebatan dirimu. Tu fano. Maksud fano lenyap, tergelar gaib. Guru kata tergelar gaib, habis kehebatanmu, kelebihanmu, bisamu, lenyap habis. Itu fana. Itu orang fana. Maksud orang fana ni orang tak pandai dah diri dia, tak pandai je hebat diri dia. Diri dia tu ada,
Dia kita ni ada lagi sebab kita hidup. Maksudnya dia tak pandai hebat dia tak berasa diri hebat, dia berasa Allah hinanya aku, berajaknya aku pada Tuhan, berkehendaknya aku pada Tuhan. Itu fana lenyap habis. Dia tak nampak dah diri dia. Dia tak nampak dah hebat diri dia. Dia hanya nampak hebatnya Allah. Walaupun aku ni jahat, aku Tuhan lagi aku rezeki. Walaupun aku ni banyak dosa, Tuhan lagi aku ni nikmat hak tu, nikmat hak ni hebatnya, baiknya Tuhan. Maka fana lah dia. Nah, orang fana maksudnya orang yang berasa diri dia tak ada gapo. Apa yang ada milik Allah. Apa yang ada bukan kita yang punya, tapi milik yang Maha Esa. Allahumma salli wa salli. Kita semua ni dia panggil orang yang duk minjil dengan Tuhan. Tuhan yang memberi pinjam. Tuhan pinjam kita, pinjam mata, pinjam sihat, pinjam harta, pinjam segala yang apa di kita start pada ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya bersifat pinjam. Bila bersifat pinjam, bagi minjam ni kena atas klik. Atas apa? Atas klik ketua dia Tuhan. Maka fanalah, lenyaplah diri dia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Maksudnya hatinya hanya pandai Allah, hanya pandai hebat Tuhan, hanya pandai sifat Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu panggil orang fana. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kudrat Tuhannya, akan kesempurnaan kudrat, yakni kuasa Tuhan. Tuhan ni amat-amat kuasa. Aku ni tak ada gapo, aku ni tak boleh nak buat, aku ni tak boleh nak melangkah sekiranya Tuhan tak izin aku melangkah. Jadi orang arif billah ni panggil martabat orang arif billah. Dan bila dia memandai kudrat Tuhan, dia mandai Tuhan ni amat-amat kuasa. Oh, aku tak ada gapo. Nak ada gapo lagu mana? Bukan hak aku, hak dia. Bila bukan hak aku, hak tu, hak dia, hak ni, hak dia. Walaupun nama tu gerai-gerai kita, motor gerai kita, kereta gerai kita, tanah gerai kita, hakikatnya hanya hak tu pada kertas saja. Hakikatnya semua tu Tuhan pinjam belaka. Dalam mana? Tak ada lagi orang mati buat masuk kereta dalam kubur, tak ada. Mana orang kafir ada masuk kereta dalam kubur. Tak ada lagi orang mati tanah gelemah, tak ada. Orang kafir dulu dia percaya. Dia mati tanah gelemah lah kali. Hak itunya orang curi. Dia tahu kau ni malam ni topek mati ni. Duk tunggu kali kubur bagi mah. Tertipu. Allahumma salli. Ni tak ada dah ni. Lah ni orang kafir pun tak buat lagu tu dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat, maksud tiada melihat sini bukan melihat dengan mata kepala, bukan melihat dengan mata lenda, yakni melihat dengan mata hati. Apa maksud melihat dengan mata hati? Yakni mari berasa. Barang siapa tiada melihat, yakni bagi siapa yang tak ada berasa. Tu tak lihat tu. Bagi siapa yang tak ada berasa, tak rasa dalam diri dia akan kamalat, akan kesempurnaan sifat Tuhan, yakni sifat perkuasa Tuhan, Tuhan yang amat-amat kuasa. Di dalam ma'rifatullah, di dalam dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang tak boleh nak pandai lagi, bagi siapa yang tak boleh nak berasa lagi, ba'iktikad lain. Kita mengaji ba'iktikad itu lain. Iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiyar dibangsa kepada makhluk. Dia yang memberi bekas itu Allah.
Ada itu iktikad lain. Tasawuf ni lain rasa. Iktikad kita kemah dah. Ya, segala usaha ikhtiar dia bangsa kepada makhluk. Ya, memberi bekas itu Allah. Itu iktikad kita ahli sunnah wal jamaah. Tebang iktikad ni pegangan. Hak kita pegang di hati tu iktikad. Tasawuf mari ajar pula lagu mana hak kita pegang di hati yang kita kata usaha ikhtiar tu dibangsa pada makhluk, yakni makhluk buat, makhluk makan, manusia buat, dan yang memberi bekas itu Allah. Lagu mana yang pegang kejak di hati ni nak biar berasa sungguh, hak ni tasawuf pula mari royak. Tu beza. Iktikad kejak di hati dah, dia mau tahu dah Tuhan tu amat kuasa, dia mau tahu dah Tuhan tu yang memberi bekah. Tapi dia mau duk nampak dia mau makan ubat, dia makan jadi sungguh ubat tu kecik lagi tak ada masalah. Hak talihnya mulut kecik jadinya ubat, dalam hati pun duk pergi ubat. Hak tu jadi Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni dia kata usaha ikhtiar dibangsa kepada makhluk, dan yang memberi bekah juga makhluk. Kalau makan ubat agak sia, bukan Tuhan dia kata ya beri sia ubat nak aku makan ni. Kalau aku jaya gapo-gapo, bukan sebab Tuhan ni, sebab usaha aku. Itu bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata yang memberi sebab itu makhluk. Kita ada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang memberi bekas itu Tuhan. Hanya kita usaha, kerja buat kita tu tak lebih sekadar usaha semata-mata. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maka gugurlah ia seorang, gugurlah ia seorang daripada keadaan yang sempurna. Maksudnya daripada keadaan seorang hamba yang sempurna. Sebab hak kehendak gapo, hak kehendak mu jangan berasa dirimu, mu kena berasa apa yang ada dirimu. Hadza min fadli rabbi, ini kunie Tuhanku. Kita mengaji pehe, alhamdulillah Tuhan muwi aku boleh pehe. Kita mengapa ingat, alhamdulillah Tuhan muwi aku boleh mengapa ingat. Sebab alhamdulillah. Jadi di kita ni kena sebut semua alhamdulillah. Alhamdulillah duduk sama. Lepas kita semaya sunat, alhamdulillah, syukur ya Allah muwi aku boleh semaya sunat walaupun 2 rakaat. Lepas kita baca Quran, alhamdulillah, mulut sebut alhamdulillah, tapi hati ni kecik dengan Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan memberi aku boleh ngapa juga malam ni. Syukur Tuhan. Setiap kali kita ngapa Quran, setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita duk murajah, duk mengulang, setiap kali kita buat amal ibadat, lepas semaya, lepas apa saja kita buat, terima kasih Tuhan. Mulut sebut alhamdulillah, hati ni kecik dengan Tuhan balik. Alhamdulillah. Lepas semayang maghrib ni, alhamdulillah, syukur Tuhan, terima kasih banyak memberi aku lagi peluang untuk semayang maghrib pada malam ni. Berapa ramai orang tak semayang ngorek lagi, aku boleh semayang ngorek. Kita mengaji pada malam ni, alhamdulillah Tuhan memberi aku boleh mengaji lagi, boleh kenalmu lagi pada malam ni. Berapa ramai pada masa ni tak ada mengaji dah, hisah saat ni kita Tuhan pilih kita mengaji lagi. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur, la in syakartum la azidannakum. Bila syukur kita tambah lagi. Kita syukur kita boleh ingat pada malam ni. Dia 2 muka, 4 muka, 5 baris, 10 baris. Bila kita syukur apa yang Tuhan kita boleh ingat pada malam ni, maka Tuhan akan tambah lagi. Esok banyak lagi boleh ingat. Itu konsep syukur. Itu kalau kita perhati lepas semaya, semua kita ucap alhamdulillahilladzi lam yattakhidh lahu walada. Antara ibadat kita lepas, antara zikir lepas semaya, perhati kita sebut alhamdulillah tu. Ada sebut istighfar, minta apa dah kurang taat kita, alhamdulillah. Jangan lupa.
Nak mula kerja, baca bismillah. Lepas apa yang kita buat, ucap terima kasih terharap-harap. Dengan kita ingat ucap alhamdulillah, terima kasih Tuhan, mulut sebut alhamdulillah, hati ni kecil dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberi aku dia boleh bangun malam ni. Berapa ramai di saat ni orang duduk tidur nyenyuk lagi, aku boleh bangun. Dia bangun, boleh bangun semaya lah, jangan bangun tidur pula. Nak bangun jenera bucu dinding, bucu tiar pula kan. Dia bangun boleh semaya. Kalau kita tak mampu lagi nak semaya, minta dengan Tuhan. Ya Allah, apalah dosaku ni, dia gapalah dosaku ya Allah, sampai aku nak bangun semaya malah. Ya, sebab apa saja ketaatan yang terhalal pada kita, pasti ada dosa yang masih tidak terampun, yang Tuhan duk pergi lagi. Apa saja bila kita nak buat taat, kita tak boleh bangun semaya malam, kita tak boleh nak baca Quran, pasti ada dosa kita dengan Tuhan. Sebab itulah bila kita nak minta dengan hati Allah, maafkanlah dosaku, dosa yang aku perasa, dosa yang aku tak perasa, dosa yang aku kabar, yang aku minta apa habis ya Allah. Ya Allah, sekiranya adalah hati aku ni bagai yang mu tak kenal lagi, mu ampunlah. Takut ada dosa kita dengan Tuhan berkait dengan hati kita. Takut ada tika-tika kita pandai jeh ke orang, pandai hina ke orang, pelekeh orang. Betul-betul lah kita ni orang ngaji pondok, orang ngaji agama, orang ngaji Quran, orang ngaji hafiz, kita duk pelekeh orang-orang yang tak baca Quran. Jangan. Jangan kita mempelekeh ke orang. Walaupun kita tengok orang tu pakai seluar jing, naik motor, menerak atas motor sekalipun, puas kali tidur atas kaki, dia atas motor pula. Giat tangan, giat kaki. Walaupun setara tu kita kelih dia, jangan kita tahu baik aku mengaji Quran, baik aku mengaji pondok, baik aku mengaji tahfiz. Jangan. Di saat kita tengok orang yang kurang kepada kita, doalah kebaikan pada dia. Ya Allah, pun apalah dosa dia, apalah dosa aku, apalah semua dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapalah nur iman, perbaikilah kehidupan dia jadi comel denganmu, dan perbaiki hidupku juga. Bukan kata baik aku, dia piuh, tak ada baik aku pakai piuh. Jangan. Jadi di saat kita tengok orang lain kurang pada kita, doa kebaikan kepada dia dan doa juga kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Lagi kata muallif kita dan apabila engkau lihat akan kamalat, kesempurnaan qudrat Tuhanmu, yakni tengok Allah, aku tak mampu Allah, mu je yang maha mampu, imulah yang maha kuasa, aku tak ada kuasa tu. Tengok aku tak mampu ya Allah buat lagu ni, aku tak mampu. Bila kita tengok kita ni tak mampu, maka yang pasti Tuhan yang bersifat dengan kamalatnya, qudrat Tuhanmu, maka fanalah engkau. Masuk fana ni khabar, tu tak ada gapo. Tapi fano lenyap, tergelar gaib, tergelar habis, lenyap habis apa yang ada di kita. Hebat kita, bisa kita, cerdik kita, alim kita, cabut habis. Sebab apa? Kita melihat sifat qudrat Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Allah SWT, maka fanalah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya, kehendak Tuhan daripadamu. Tu buah-bari. Baca dari padam. Kita hikai Jawi ni kena banyak buah bari daripadamu. Buah bari depan mim tu. Dan hendaklah engkau ketahui, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad,
dan hendaklah engkau tahu kehendak Tuhan mu kena khabar gapo yang Tuhan kehendak padamu. Tuhan kehendakmu jaga semaya, Tuhan kehendakmu jaga hatimu, biar buat gapo-gapo betul-betul kerana dia, bukan yang lain. Tuhan kehendak padamu agar buat gapo yang dia kena, tinggal gapo yang dia Tuhan lain. Itu kehendak Tuhan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali baris. Dan hendaklah engkau ketahui kehendak Allah daripadamu dalam tiap-tiap hal, dalam tiap-tiap keadaan. Hal maksudnya tiap-tiap keadaan. Jadi mu kena tahu tiap-tiap keadaan yang menghadapi itu Allah Muhammad gapo yang Tuhan kehendak padamu. Hal ni Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kata Al-Imam Ibn Attallah dalam mata hikamnya, pada mata hikam dalam juzuk 2, hikam Jawi, hikam Arab, dia ada 2 juzuk. Pertama juzuk 2, juzuk 2 dia kata apa? Setiap manusia tu duduk arba'atu awqat. Setiap pada kita ni duduk dalam 4 hal, 4 masa, 4 keadaan. Yang pertama taat. Kalau mun tak taat, Tuhan elok mu dalam keadaan maksiat. Yang kedua maksiat. Yang ketiga nikmat. Kalau Tuhan tahu nikmat kamu, lawannya musibah. Yang keempat musibah. Di 4 keadaan kita, kalau Tuhan tahu kita taat, Tuhan elok kita maksiat, wa iyadzubillah subhanallah. Kalau Tuhan tahu kita senang, Tuhan kita susah. Betul. Mana dia tak akan dua sekali. Salah satu. Jadi kata Imam Ibn Attallah, apabila Tuhan bui mu buat amal taat, gapo yang Tuhan nak padamu? Ni pakai hendak Tuhan ni. Gapo yang Tuhan nak padamu? Tuhan nak daripada-Mu, pandailah taat yang mu boleh buat itu daripada kurnia dia. Mu boleh semaya sunat, mu boleh baju, mu kena pandai kurnia dia. Bukan sebab bisa mudah mu boleh semaya tu, sebab dia yang memilihmu boleh semaya pada masa tu. Yang kedua, bila mu terjatuh dalam keadaan maksiat, maka cepat-cepatlah mu memohon ampun dan taubat pada Tuhan. Maksudnya bila jatuh maksiat, cepat-cepat kembali pada Allah. Pandailah Allah, Tuhan suruh kembali pada dia, minta ampun, teriak tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim ala yang ketiga, apabila Tuhan beri nikmat kepadamu, syukurilah nikmat yang Tuhan beri padamu. Syukur apa sebab tadi? Lepas maya, alhamdulillah. Tuhan beri rezeki, alhamdulillah. Tuhan beri sihat, alhamdulillah, syukurlah. Dan syukur-syukur itu bukan hanya terletak daripada kata-kata. Syukur itu Allah SWT bukan terletak hanya di kata-kata alhamdulillah, tapi Allah SWT syukur itu terletak di apa balas baik Tuhan yang Tuhan buat kita, apa yang kita balas. Syukurnya umur yang panjang lagi, cara balas umur yang panjang dengan taat. Syukur Tuhan beri sihat, cara balas sihat itu dengan taat. Jadi cara syukur ialah orang yang bersyukur, orang yang menggunakan nikmat yang Tuhan beri itu untuk ganda amal soleh dia. Orang syukur dengan harta, dia akan gunakan harta dia untuk infak. Orang yang bersyukur dengan sihat dia akan guna sihat dia tu untuk buat amal taat. Orang yang bersyukur dengan umur yang lebih panjang lagi, dia akan guna umur yang panjang itu untuk baiki diri dia jadi comel dengan Tuhan. Yang kedua, Allah Muhammad musibah. Di saat Tuhan beri musibah, Tuhan juga suruh mu pandai dia. Tuhan nak apa yang Tuhan nak di sebalik musibahmu. Apabila Tuhan beri musibah, dia Tuhan nak mu makin dekat dengan dia.
Begitu juga Tuhan beri nikmat, Tuhan nak tengok mu makin dekat dengan dia. Bukan setakat bila Tuhan beri nikmat Tuhan nak mu sebut alhamdulillah jah. Tapi di sebalik nikmat yang Tuhan beri itu, Tuhan nak tengok setara mana ta'amu. Semakin kata kita, semakin Tuhan beri kita nikmat, semakin kita kena tambah taat kita. Itulah dipanggil kehendak Tuhan. Itu disebut oleh Iman Ibn Attillah ataupun Tok Pula Ma'nih pada hari ini. Dan hendaklah engkau melihat, dan mu kena tahu kehendak Tuhan setiap hal keadaan yang Tuhan beri. Hal ni 4 hal tadi. Musibah, bila Tuhan boleh buat amal taat, Tuhan nak apa? Tuhan nak mu pandai kepada dia, syukur boleh buat taat. Bila Tuhan mu jatuh dalam maksiat, Tuhan nak apa? Tuhan nak mu cepat-cepat kembali pada dia. Jatuh maksiat pagi, jangan tunggu azhur, buat selalu semaya taubat pada masa tu, minta ampun dahulu. Bila Tuhan beri mu nikmat, Tuhan nak apa? Tuhan nak mu syukuri. Syukur dengan apa? Gandakan lagi amal taatmu untuk nak menzahirkan syukurmu apa yang dia beri. Bila Tuhan beri apa? Allah Muhammad beri musibah, Tuhan nak apa? Tuhan nak baiki diri. Bukan Tuhan suruh menyalah ke orang tu, menyalah orang ni, tak. Allahumma salli wa sallim. Maksudnya Tuhan nak suruh kita pandai. Mu jangan kita tengok jahat orang tu, jahat orang ni. Mu banyak jahat dengan Tuhan. Mu baca Quran pun dah. Nak selawat 1000 kali pun malah. Nak baca Quran malah tu. Mu lah jahat dengan Tuhan. Sebab mu jahat dengan Tuhan, itulah Tuhan pun buat benda musibah atasmu, nak suruh mu reti, nak suruh mu khabar. Hak khabar, hak tak khabar, tak khabar. Tu pilih Allah Subhanahu. Moga-moga Tuhan wilah kita ni khabar semua. Orang yang Tuhan sayang, orang yang Tuhan kasih, apabila dia terjatuh dalam keadaan maksiat, dia cepat-cepat taubat. Itu tanda orang Tuhan kasih tu. Tapi kalau orang tu Tuhan tak kasih, tak apa, taubat kali taubat dosa, taubat nanti lagi Mekah, tu tanda Tuhan tak kasih dia tu. Tapi kalau orang tu dia Tuhan kasih, jatuh dosa bah Allah, dosa tak boleh begini, tak sedar dulu dah selagi mana tak semaya taubat buat semaya taubat rakaat, minta ampun dan dosa tadi ataupun istighfar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak cari stasiun tu mana? Berarti mana ni? Sikit lagi. Dekat lagi. Dan maqal ni perkataan. Setiap apa yang perkataan yang tubik, apa yang tubik daripada mulutmu. Dan mu kena ingat, mu kena tahu apa yang Tuhan kandung. Orang dipanggil ataf pada kata tiap-tiap hal, yakni dan hendaklah engkau ketahui kehendak Tuhan dan maqal di atas setiap perkataanmu, setiap apa yang mu ucap, lisanmu. Mu tahu apa yang Tuhan kandung. Tuhan suruh guna perkataan lisan lidahmu tu untuk sebut yang comel-comel dan untuk berzikir, ingat akan dia, akan Tuhan. Allahumma salli wa sallim. Dan maqam sini yakni maqam hakikat, dan setiap maqam tu dia maksudnya maqam kedudukan hakikat seorang hamba. Begitu juga apabila seorang itu telah sampai tahap maqam hakikat, itu juga dia kena tahu apa yang Tuhan kandung kepada dia, yakni pandailah setiap apa yang dia dapat di maqam dia mengenal Allah Subhanahu wa taala tu tidak lain untuk dia kenal akan Tuhan dia lebih rapat, lebih dekat. Dan inilah kesudahan adab-adab. Habis itu pada malam ini, habis itu dulu. InsyaAllah sama pula minggu depan. Subhanallah ta'ala alam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamam malaikal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.